Hai, selamat datang kembali ke YouTube channel Mr. Letup. Kisah tentang dunia selebriti dan artis di Malaysia. Dalam video episod yang ke-98 kali ini, Mr. akan senaraikan artis-artis lelaki Malaysia yang pernah ditarget untuk menjadi anak ikan kepada golongan kayangan atau digelar sugar mommy, sugar daddy. Habuan dijanjikan pula, bukan sikit-sikit. Pantang nampak artis tu muka jambu, sado atau kacang. Mesti ada yang cuba nak try nasib dan ia biasa terjadi kepada bakat-bakat baru. Nak tahu siapa? Ayo, jom kita semak. Pelakon dan model Hafriz Adam mendedahkan, dia pernah ditawarkan oleh seorang individu untuk menjadi anak ikan kepada golongan berkenaan. Hafriz menunjukkan screenshot di IG story-nya di mana individu itu menghantar direct message kepadanya dan menawarkan bayaran sebanyak RM300,000 untuk melakukan perkara itu. Walau bagaimanapun, Hafriz tak berdiam diri dan terus membalas komen dengan memerik individu berkenaan. Hafriz juga tidak menyangka yang bayaran untuk menjadi anak ikan ni boleh mendapat bayaran semahal itu yang ditawarkan. Pelakon ini juga rajin bersenam di gimnasium dan kerap belanja tubuhnya yang kekar di media sosial. Mungkin perkara ini yang menarik minat golongan berkenaan untuk meminta tawaran sedemikian. Pelakon Mas Khan sebelum ini pernah digosipkan mempunyai hubungan istimewa atau anak ikan kepada penerbit Datuk E. Aida. Bagi Mas Khan sendiri, perkara itu sangat merepek. Beliau memberitahu, dia dan Aida memang rapat pada waktu itu memandangkan bapanya dan penerbit itu berkawan baik. Justru, tidak mungkin mereka boleh menjalinkan hubungan cinta. Beliau selalu diberikan peluang kerja oleh produksi Aida kerana bakat yang dimiliki. Selain itu, Aida turut menjalankan perniagaan berkaitan pelaburan bersama keluarganya. Beliau berkata demikian ketika mengulas gosip kononnya dia menjalinkan hubungan dengan Aida apabila mereka sering dilihat bersama di beberapa acara hiburan. Malah, pemuda terbabit juga diberi kepercayaan menjadi penerbit eksekutif bagi beberapa projek drama keluaran E. Aida Production, sekaligus dianggap anak ikan wanita itu. Gara-gara kerap dikaitkan dengan beberapa artis wanita, Afiq Syazwan pernah disangka menjadi anak ikan apabila dilihat keluar bergandingan dengan ibunya sendiri. Kata penyanyi itu, insiden terbabit berlaku ketika mereka keluar makan berdua, hingga ada peminat bertanyakan mengenai perkara berkenaan menerusi mesej dikirimkan ke laman sosial Instagramnya. Namun, ia bukan kejadian pertama berlaku. Ketika keluar dengan kakaknya, tidak lama dulu, ada yang menganggap kakaknya itu adalah teman wanitanya. Ia membuatkan kakak segan untuk menemankan dia lagi. Selepas itu, mungkin orang cepat membuat tanggapan yang salah memandangkan sebelum ini kisah beliau rapat dengan rakan artis hangat diperkatakan. Mereka sangka Afiq senang bertukar teman wanita, tak kira muda atau berusia. Pernah dilamar menerusi laman sosial Facebook dan Instagram untuk menjadi kekasih kepada wanita dewasa dan lebih berusia, bukan lagi perkara asing bagi pelakon Muhammad Wafi Ilhan Johan ini. Wafi turut menganggap yang lamaran itu sekadar gurauan peminat dan tidak memandangnya sebagai sesuatu yang serius, apatah lagi usianya masih muda untuk memikirkan hal sebegitu. Beliau mengakui, impiannya untuk terus berjaya dalam bidang seni memerlukan pengorbanan besar. Bergelar artis sejak berusia 5 tahun lagi, Wafi aku terpaksa menjalani kehidupan dengan jadual harian yang padat. Pempengaruh media sosial yang juga seorang pelakon, Aizat Sahal mendedahkan yang dia pernah ditawarkan wang sebanyak RM500,000 oleh seorang sugar mommy hanya untuk menjadi habuan anak ikannya. Menurut Aizat, mesej nakal itu diberikan oleh seorang individu menerusi direct message di media sosialnya. Namun Aizat mengambil pendekatan untuk tidak membalas komen-komen tersebut. Beliau memberitahu yang dia bukan hidup untuk duit itu.
Kalau duit datang dengan cara yang tidak baik seperti itu, tak akan menjamin masa depannya, jadi tak perlulah, ujarnya. Penyanyi Fahimi Rahmat yang popular dengan lagu Duit Kopi pernah mendedahkan yang dirinya pernah mendapat tawaran menjadi anak ikan dengan bayaran sebanyak RM300,000. Menurut Fahimi, dia menerima tawaran tersebut menerusi pesanan ringkas di akaun Instagramnya. Itu adalah DM yang paling teruk yang dia pernah dapat apabila ada seorang perempuan yang nak belanya. Bagaimanapun, beliau membiarkan sahaja mesej itu dan tak percaya dengan tawaran yang tidak masuk akal terbabit. Katanya, siapa yang sanggup nak bayar ratus-ratus ribu untuk mukanya yang macam ni, sedangkan ramai lagi orang lain. Beliau juga turut menasihati orang ramai kalau dapat mesej begitu jangan dilayan. Ingat Allah sentiasa ada. Pelakon dan penyanyi muda Fikri Titi kecewa apabila terdapat segelintir pihak yang mendakwa dia dibela oleh sugar mami. Fikri berkata, tuduhan kononnya dia anak ikan kepada wanita dikenali sebagai Mabel Ira bulan itu sama sekali tidak berasas. Katanya, dia masih mampu membezakan pahala dan dosa, malah meningati pesanan ibu bapanya menjauhi kegiatan tidak bermoral. Tidak dinafikan, mungkin tawaran lakonan yang dia dapat tidaklah sehebat pelakon muda lain, walaupun sudah berlakon sejak umur 5 tahun. Namun, itu bukan alasan untuk beliau menjual diri bagi menjadi anak ikan atau dibela sesiapa dengan tujuan untuk hidup kaya. Jauh sekali rela jual tubuh untuk kepuasan sugar mami atau sesiapa. Memang minta dijauhkan, katanya. Penyanyi muda Daniel Tifri membuat pendedahan mengejutkan apabila mengaku pernah ditawarkan seorang wanita bergelar Datin untuk menjalinkan hubungan terlarang dengannya. Malah, individu tersebut sanggup memberikan segala keperluan jika dia bersetuju menjadi anak ikan. Menurut Daniel, wanita tersebut menghubunginya dan secara terang-terangan mengajaknya untuk tidur bersama. Selain itu, penyanyi muda ini turut mendedahkan bahawa dirinya sering menjadi mangsa gangguan seksual apabila menerima mesej berbau lucah daripada individu tidak dikenali. Lebih mengejutkan, Daniel mendakwa ada pihak yang tanpa segan silu menghantar gambar alat sulit mereka kepadanya dalam usaha menarik perhatian. Bagaimanapun, Daniel menegaskan bahawa dia tidak pernah melayani permintaan pelik tersebut kerana lebih takut dengan azab Allah. Setiap kali menerima mesej lucah, Daniel mengakui dia teringat pesanan arwah bapanya yang menasihatinya untuk menjauhi perkara maksiat. Pelakon meningkat naik Haidar Hasanuddin mendedahkan yang dia pernah diganggu oleh peminat wanita yang menawarkan kesenangan kepadanya. Beliau mengakui yang dia tidak menyangka bahawa wanita berstatus mak dating itu mahu memberikan wang sejumlah RM50,000 kepadanya. Semuanya bermula ketika dia membawakan watak anak ikan bernama Arjuna dalam drama bersiri popular di saluran Astro Layang-Layang Perkahwinan. Ketika drama itu ditayangkan, wanita itu mengikutinya di Instagram dan sering menghantar direct message kepadanya. Pada awalnya, dia memberikan komen mengenai drama terbabit. Tapi lama-kelamaan, keadaan menjadi pelik kerana dia mula bercakap soal peribadi dan sebagainya. Haidar terkejut apabila wanita tersebut mula menawarkan kemewahan seperti wang tunai dan turut mahu menghadiahkannya sebuah kereta, asalkan boleh menjadi teman rapatnya. Sementara itu, Haidar akui enggan melayan permintaan wanita terbabit dan mahu memberi sepenuh fokus untuk mencipta nama dalam bidang lakonan. Kalau nak fikir mengenai kesenangan, mungkin dia dah terima, tetapi beliau tak mahu apa yang diusahakan selama ini tidak membuahkan hasil. Tambah Haidar lagi, tujuan utama dia menceburkan diri dalam bidang lakonan adalah atas dasar minat dan bukannya disebabkan wang ringgit. Pelakon baru yang juga seorang pempengaruh media sosial, Badrun Munirah mendedahkan yang dia pernah ditawarkan menjadi sugar baby atau anak ikan oleh seorang individu tidak dikenali dengan bayaran lumayan mencecah RM100,000. Menurut Badrun, tawaran itu diterimanya ketika baru menjejakkan kaki ke dunia seni. Bagaimanapun, beliau tidak membuat laporan polis kerana tawaran tersebut tidak berlaku secara bersemuka.
Badrun juga tidak mengetahui sama ada tawaran itu datang dari lelaki atau perempuan. Baginya perkara itu sangat menakutkan. Selain itu, pelakon muda ini turut berkongsi mengenai pengalaman menerima mesej berbau lucah menerusi akaun Instagram miliknya selepas memuat naik beberapa foto menampakkan separuh badan. Kebanyakan yang menghantar mesej adalah golongan bottom yang ajak perkenalan dan ada juga yang mengajak melakukan perkara tak senonoh, ujarnya. Jadi, begitulah realitinya menjadi seorang insan bernama anak seni ini. Tak semua nampak indah di mata. Kadang-kadang perkara yang orang tak tahu sebegini terpaksa dihadapi sendirian dan seeloknya tidak perlu dilayan permintaan yang kuban-kuban sebegini. Baik artis lelaki ataupun wanita, memang tak terlepas dari menjadi mangsa golongan sebegini dan perkara ini bukan baru, malah sudah lama berlaku dari dulu lagi. Ramai lagi sebenarnya artis yang pernah menjadi mangsa sebegini, cuma tak ramai yang mendedahkan kepada media. Semoga kita semua dalam peliharaan Allah dan tidak terjerumus dalam perkara-perkara haram. Jadi, itu sahaja video dari Mr. Letop kali ini. Jika korang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah tu dan jika korang suka dengan video ni, tekan butang like di tepi tu. Jumpa lagi dengan Mr. Letop, komuniti dunia hiburan. Jaga diri. Assalamualaikum.